Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sabrina. Nama saya Marcella. Kami merupakan pelajar Politeknik Mersing dalam jurusan Kejuruteraan Elektrik. Hari ini kami akan membincangkan, kita nak sembang santai tentang topik khas untuk Lepasan SPM. Okay, kita terus masuk je. Kita punya ni. So, yang saya nampak lah, pelajar lepasan SPM ni, diorang tak survey lagi nak pergi mana, nak buat apa, nak sambung belajar ke, ambil kerja ke. Even dah dapat keputusan SPM pun, dah keluar keputusan pun masih keliru lagi. Nak mohon apa semua. Kadang ada yang sampai bantai je lah mana-mana kan. Kau siapa, walaupun dia tak minat, end up tak boleh nak sambung pun, berhenti sebab tak boleh nak bawa pun kos tu. Jadi kat sini kita memang akan terangkan dengan lebih detail, tak ada detail sangat pun, sikit-sikit je lah kan. Luaran je tentang kos ni. Kita akan terus masuk dalam topik kita, iaitu kejuruteraan elektrik. Marcella, pernah tak dekat rumah kan, tiba-tiba elektrik tu mati, terputus. Jadi kalau dekat Sabah kadang bekalan elektrik tu dia tak sampai. Jadi asal hujan je memang sensitif lah. Dia hujan je, buruh ke, hilang terus. Berdetam terus kan, hilang kan. Jadi kat sini kita akan mengetahui lah bahawa elektrik tu amat penting dalam kehidupan seharian kita. Dia dah menjadi satu keperluan lah. Kat rumah kita pakai elektrik, dekat mana-mana, walaupun dekat luar sekalipun, dekat jalan raya, susah kan? Kalau jalan yang pada waktu malam tu, dia tak ada lampu. Jadi susah dah. Kalau ada selekor orang, banyak kemalangan yang berlaku lah dekat jalan raya. Itu baru kita bincang dekat jalan raya. Belum lagi macam dekat hospital, apa semua tu kan. So, elektrik ni memang banyak sangat digunakan. Marcella, saya nak tanya lah kan. Soalan kedua kan? Soalan kedua. Okay. Bagus tak? Tak bagus. Okey tak kalau pelajar lepasan SPM ni dia ambil bidang elektrik untuk dia melanjutkan pelajaran dia? Okey, sebenarnya fleksibel je. Dia up to the person. Dia cari ke? Betul. Kalau rajin survey, rajin macam, cuba try tanya company. Dia offer berapa, dia offer apa, dia bagi berapa, cara kita pekerjaan tu di berapa, demand tu tinggi ke tak, apa semua kan. Kita kena kadang takkanlah kita lepas SPM, lepas dah ambil jurusan ni, tiba-tiba kita nak pergi kerja dekat Speedmart, pelik tu jadinya. Lepas tu susun barang ke? Tak kena. Itu kalau side job boleh lah kot. Sayang skill tu ada, tapi tak digunakan. Cuba pergi rumah orang, lepas tu bayar dengan tak pakai ke? Saya tolong ke? Boleh, itulah yang saya maksudkan. So, untuk diperincikan dekat sini, peluang pekerjaan tu luas sebenarnya. Baik lelaki ataupun perempuan lah. Okay. Kalau perempuan, mereka boleh jadi boleh jadi lecturer dalam di KV ataupun politeknik sendiri pun mereka boleh, tapi kena melanjutkan pengajian itu lebih tinggi lah. Sayanglah kalau belum maju kan. Itu yang mid lah, lelaki pun boleh buat freelance based on skill yang korang ada. Skill ni siapa je nak ajar. Tahulah dekat YouTube ada sekarang, boleh pakai AI apa semua kan. Tapi skill yang kau dah belajar bertahun-tahun dekat TikTok, sayanglah kan. Even dekat YouTube pun, even kamu belajar dekat YouTube ataupun ChatGPT kamu ke, takkan sama dengan kamu semua belajar berguru. Dia lain belajar berguru dengan belajar sendiri dekat YouTube apa semua. Orang dulu belajar tak ada pun pakai AI. Semua based on research.
So apa yang korang belajar dengan lecturer korang kecil ni? Gunakanlah ni. Betul. Make sure kerja tu memang dalam bidang lah. Okay, betul. Saya rasa itu saja yang kita Dah borak panjang-panjang Dah ni borak macam dah panjang-panjang. tak santai ya. tapi insyaAllah bermanfaat kepada semua, insyaAllah. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that.